Hai, Assalamualaikum. Okey, untuk video kali ini, jom kita borak termomik tentang bunyi. Sebab ada orang komplain bunyi termomik ni kuat sangatlah, bising sangatlah. Ada tak cara kalau kita nak slowkan sikit dia punya volume dia atau nak tukar bunyi lagu lain? Tengok video ni sampai habis. Pertama sekali, tekan dekat bahagian atas kiri ni. Kemudian pergi dekat bahagian setting. Turun bawah, pergi dekat bahagian sound. So kat sini anda boleh tengok untuk setting volume and duration. So volume ni kita boleh adjust lah. Kalau kita nak slow, kita boleh pilih low. Kalau medium, yang ni adalah paling kuat. Kemudian kita ada bahagian duration iaitu bermula daripada 10 saat, 10 second. Kemudian 30 second, 30 saat, 1 minit, 5 minit dan unlimited. Masuk unlimited ni selagi anda tak attend thermomix ataupun tekan mana-mana button ataupun screen, selagi itulah dia akan berbunyi tanpa henti. Anda juga boleh pilih melodi. Melodi ni lagulah, boleh pilih. Ni adalah standard sound. Kemudian anda boleh pilih untuk next button volume sama ada off ataupun kita nak low je, medium ataupun high. Yang ni bila kita nak cookie dough, kita nak tekan touch next button. Jadi mudah kan? Dah tahu, lagi senang. So untuk Sheila kita akan buat low sahaja. Duration 10 second. Yang ni kita low sajalah. Okay. Kemudian kita akan back tu. Mudah kan? Semoga bermanfaat. Bye.